Sorotan berita setakat jam 8 malam, Khamis 4 Disember 2025. Resolusi berhubung isu 10 ladang FGV Holdings Berhad yang dikenakan notis larangan menceroboh oleh Kerajaan Terengganu akan dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri esok, kata Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi. Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu berkata, Lembaga Pengarah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan dan FGV sedang bermesyuarat hari ini bagi membincangkan saranan, cadangan serta penyelesaian berhubung isu berkenaan. Dewan Rakyat menangguhkan usul untuk menggantung Ahli Parlimen Kota Baru, Taqiyuddin Hassan, kerana mengeluarkan kenyataan yang mengaitkan latihan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dengan peristiwa memali. Timbalan Menteri Dalam Negeri Syamsul Anwar Nasarah berkata, permohonan untuk menangguhkan usul itu dibuat selepas mendengar hujah daripada Ahli Parlimen Pembangkang dan Kerajaan. Sebelum itu, Dewan Rakyat kecoh apabila Wakil Rakyat Pembangkang membantah pembentangan usul untuk menggantung Taqiyuddin. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Ahli Parlimen Beluran Ronald Kiandi, Ahli Parlimen Besut Cik Muhammad Zulkifli Jusoh dan beberapa Ahli Parlimen yang lain membantah usul itu dan mempersoalkan kewajaran ia dilakukan. Ahli Perniagaan Albert Tay mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan memberi suapan berjumlah RM176,829 kepada bekas Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Syamsul Iskandar Akhil. Semua pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 17-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum bawah Seksyen 24-1 Akta Sama yang membawa hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Sementara itu, Syamsul yang juga Ketua PKR Melaka memberi amaran akan mengambil tindakan terhadap pihak yang membuat komen melampaui batas, termasuk di media sosial berhubung kes rasuah dihadapinya. Perkara itu dimaklumkan peguamnya Yusmadi Yusof yang menegaskan kes itu baru bermula dan orang ramai tidak sewajarnya membuat spekulasi, sebaliknya menyerahkan kepada mahkamah untuk menentukan. Demikian sorotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.